tanda tangan atas dokumen dengan penjajah Inggeris, siap dakwa Melayu yang masuk hutan angkat senjata lawan penjajah Inggeris sebagai pengganas, ada hati pula nak bebaskan Palestin daripada Zionis Israel dengan senjata. Umat Islam selatan Thailand yang Melayu macam kita ni pun berjiran je pun dengan Malaysia, pun kita tak mampu nak bebaskan sampai ke hari ni. Ada hati nak bebaskan umat Islam jauh di sana. Alat senjata pun kita tak mampu nak cipta, siap import dari negara-negara bukan Islam lagi tu. Ada hati nak melawan Zionis Israel, nak bebaskan Al-Aqsa. Hentilah berangan, hentilah cerita dongeng. Lebih baik fokus macam mana nak kuasai ekonomi negara kita ni yang dikuasai oleh golongan minoriti yang bukan Muslim. Isu dalam rumah sendiri pun tak mampu nak selesaikan, ada hati nak selesaikan isu di rumah balik. Serulah anak-anak Muslim kita menuntut ilmu dan perkuatkan ekonomi kita.